Sebab buka banyak sangat klinik maksudnya apa? Macam banyak sangat duit ke macam mana? Okey. Inilah mentally kebodohan saya juga sebenarnya yang saya harap boleh menjadi inspirasi untuk iktibar untuk orang kat luar sana. Yang mana waktu tu saya expect banyak bisnes, banyak income, banyaklah duit. Kita fikir macam tu kan. Cok, katakan aku ada 10 bisnes. Satu bisnes ni buat katakanlah paling bodoh pun 100,000. Ada 10 dah berapa dah kan? So sejuta kan, berkurang kan. So saya fikir macam tu. Tapi saya tak fikir bila banyak bisnes, banyak kos yang keluar. Kena cari staff lagi, bayar duit untuk premis kedai lagi. Lepas tu belum lagi dengan staff curi duit. Kita tak monitor. Banyak semua dah berlaku kat saya. Banyak Yusuf. Sebab tu bila dan disebabkan kebodohan itu, pada start saya nampak benda tu berlaku tahun 2020 lah, waktu PKP pula bisnes saya banyak drop. Banyak drop, dan bukan tu saja, sebenarnya ada benda lain juga. Ada benda-benda mistik jugalah yang berlaku kat saya Yusuf. Di samping tu dengan emosi saya tak okey, saya sakit. So saya tak boleh, dia waktu saya sihat saya boleh manage. Sebab walaupun saya tak ada assistant, saya manage semua. So bila start turning point saya sakit, 2020 tu saya tak boleh nak monitor. Saya sampai masuk hospital, doktor tak dapat detect sakit apa. Mula dia suspect heart problem, tapi bila masuk tu buat test semua normal. Sekejap. So maksudnya so doktor kena sihir lah sebab doktor punya klinik masuk sangat. Betul Yusuf. Uish, macam tu sekali Ya, dan itulah tu yang kadang-kadang itulah antara reason kenapa saya hijrah daripada Johor ke Shah Alam, ke KL. Tu semua tu dekat Johor. Semua kat Johor. Macam doktor tahu sebab klinik doktor masuk doktor kena sihir? Okey, saya waktu tu ada beberapa klinik lain jugalah, adalah beberapa, sebab saya banyak bisnes, jadi bukan klinik je, kita tak tahu mana, dan saya pun tak nak tuduh. Semua nama Dr. Cute lah maksudnya. Waktu tu tak ada Dr. Cute, tak wujud lagi. Okey. Klinik saya pun poliklinik Dr. Abdullah Elias Malik. Okey. Dia tak wujud lagi Dr. Cute tu. So tapi orang tahu bisnes saya semua. Sebab saya jenis aktif dekat social media juga time tu, dekat Facebook. Dekat Facebook. So memang orang aware lah, kadang saya buat live. So yang saya tak adalah terlalu obses sangat dengan benda-benda mistik ni Yusuf. Tapi saya daripada kecil saya dah aware di mana orang bapa saya buat bisnes. Dia kontraktor Yusuf. So kontraktor ni ada masyuk betul. Ada teruk, tapi memang kebanyakan teruk lah. Itu antara reason kenapa arwah mak saya tak bagi saya buka bisnes. Sebab bapa saya pernah buka bisnes dia sampai rumah kita orang nak kena lelong. Rumah tanah nak kena lelong. Waktu tu saya darjah 3, umur 9 tahun Yusuf. Tak tahu benda. Yang saya tahu waktu tu, saya pergi kedai naik basikal, nak beli jajan. Orang Johor pergi jajan kan. So nampak gambar rumah saya tampal dekat kedai runcit tu untuk dilelong. Saya balik tanya dengan mak saya, cakap, "Mak, kenapa gambar rumah kita ditampal dekat kedai tu?" Mak saya tak cakap apa, tapi dia nangis je lah. Sebab waktu tu memang at any time kita orang akan dihalau. Itu antara reason kenapa mak saya tak bagi buat bisnes. Tapi alhamdulillah lepas tu adalah proses, ada yang bantu, rumah dengan tanah tu tak jadi dilelong, dan until now ada lagi, alhamdulillah, syukur. Tapi disebabkan risiko tu lah mak saya tak bagi saya buat bisnes macam tu. Jadi macam mana tahu kena sihir? Kena sihir tu adalah di mana waktu zaman bapa saya berniaga pun, saya pernah dekat pukul 2-3 pagi waktu pengamal perubatan datang rumah, and then saya pun ikut sekali sebab nak tengok kan. So nak jumpa ikat 5 dekat dalam pasu-pasu bunga keliling rumah. Macam-macam lah. So jadi saya dah terbiasa dengan benda tu. Sampailah satu tahap bila saya bisnes sendiri, bila time nak kena tu, saya rasa macam tak selesa badan saya. Memang tak boleh nak tidur, sampai kadang-kadang sampai 2-3 hari tak nak tidur, and then mimpi pelik-pelik, dan staff saya histeria. Kat klinik? Dekat klinik.
Sampai diorang bila tanya nampak lembaga hitam besar. Macam memang sangat teruk lah Yusaf. Dan saya masuk klinik pun tak ada semangat. Sampai saya rasa macam tak naklah duduk klinik. Masuk klinik sakit. Dan sampai satu tahap tu, waktu saya nak solat maghrib, lepas mandi, jantung saya berdebar laju. Nasib baik saya sempat check. Saya punya heart rate saya almost 200 beat per minute. Macam nak gugur dah tu. Saya minta tolong kawan saya yang kerja dengan saya, bawa saya pergi ED untuk ni emergency department, and then doktor admitkan doktor suspect jantung. So saya kata, Allah, aku nak mati dah. Sakit jantung waktu tu umur 30 lebih, dalam 38 macam tu. So bila sampai admit, buat test semua normal. Last diagnosis dia stress. Bila dah medical dah tak boleh nak solve kan, so kita kena cari itiam dia lain lah. So panggil lah ustaz semua, panggil ustaz. Okey sekejap, datang balik. Sampai satu hari ustaz kata, saya rasa doktor kena hijrah ni, dah tak boleh nak duduk sini. Itu saya ambil pendekatan, saya hijrah. Oh, tak ada spesifik penyembuhan, just hijrah je. Hijrah je. Tapi alhamdulillah lepas hijrah tu hidup saya lebih tenang. Tapi tak tenang, ada bisnes baru pula ni lah. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.